Selamat petang guys. Hari ini saya dengan suami saya nak buat salai guys. Suami saya tengah ambil kayu api dulu. Ni batang yang tumbang tu hari guys. Yang tumbang itu hari kita letak sini boleh buat kayu api dah. Macam nak bakar lauk atau salai lauk ke boleh lah. Tak perlu nak cari jauh-jauh dah guys. Ni tolak bos. Bos hari-hari nak jalan. Ni dia muka bos, tengok dulu. Hello, bos besar. Mau jalan mana? Dekat sini cuaca dia kadang panas, kadang mendung guys. Hati-hati Opi. Nanti kena tangan. Ada duri situ Pak Hitam letak tu. Duri bunga kertas tu. Nak ambil mesin dulu ke? Ambil mesin dulu. Sensor. Balik guys, hidup api pula guys. Hidup api guys. Balik bagi hidup api pula. Aduh panas.
panai. Panai guys. Wah, guys. Ini Swiss saman klasik, guys. Nah, tak pakai dah. Ni guys, lauk na yang nak disalah nanti guys. Lauk jani, guys. Nyamai, guys. Nyamai. Hidup api. Ayam pun balik minta beras guys. Ayam, alias sikit ni. Cuk cuk cuk. Cuk 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 cuk. Ayam sini tak makan berai, makan tak makan jagung, makan berai. Pagi-pagi depan pintu rumah guys. Tak dia memerontak. Memberontak kalau tak bagi beras guys. Ni ayam-ayam ni. Dia ingat nak bagi beras, dia datang balik rumah dah. Cukup besar kita makan. Awak makan ke tak makan? Makan. Tamu. Makai manuk. Kita letak dekat paru. Kemudian ulang tu. Panas. Iga jani. Okey. Ini tunggu dimasak. Salai. Ni guys, anak saya siang-siang hari dia orang main air saja. Petang ni panas-panas mendung. Ni depan rumah saya guys. Panas mendung. Gitu. Pakai guys. Nah, kalau apa nih? Babi.
Ni apa? Sardin salai. Tunggu kau lambat sikit. 1 jam, 2 jam gitu lah. Nak. Berdua ni. Oi, jadi balik. Balik jadi. Apa main puas-puas? Besok pergi sekolah Besok masuk sekolah dah. Main puas dulu. Sunyi guys, yang lain masih dekat pun lagi sebab cuti esok. Petang ni baru balik, besok dah sekolah. Tunggulah geng-geng balik petang ni nanti. Nanti Kang. Confirm meletup rumah malam ni. Kalau geng-geng yang dekat kebun dah balik. Ni tak ada. Rumah ni tak ada. Belum balik lagi. Rumah sana pun belum balik lagi. Kalau balik malam Kang, confirm meletup rumah. Geng-geng ni. Berai. Dah berkurap dah boroi. Ni siang-siang kalau tak ada kerja guys. Makan lambat. Dah pukul berapa? Pukul 4. Dia makan lambat guys. Saya sudah siap tadi. Kosong. Cantik. Tulang belakang ni. Panas. Sikit lagi baru masak dah. Daging paling sedap guys. Ada Ipa baru keluar dari hutan, dari kebun. Dapat semut. Apa dah baik saya kasih. Ayam makan beras. Dia tak pakai jagung. Tiba. Dah mantau. Tunggu dah. Tak pernah berapi benda ni. Ayo. Untuk khabar pun apa. Kalau mentah dia lari lagi. Ini jangan. Nak, gerangau tu yang kena benih. Ni. Potong-potong dulu guys. Jangan. Ada yang nun tadi mana bagi ke kita. Jerangau guys. Tajam mak pisau ni mak Leo. Boleh yuk. Pisau kedai RM2 je. Wih sabi.
Apa? Wasabi. 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 Ni Ini kalau gelangau. kalau makan wasabi hani berbuih mulut. Mata saya besar ni guys. Mata saya besar ni guys. Saya mau makan lauk guys. Bos kita makan. Macam mana mau makan lauk salai gigi tak ada lagi. Ha? Jilat je lah. Kaki tu. Ni Kemana? kicap guys. Tanpa lada. Bawang putih, bawang merah je. Tahu bakar kalau masak agak lama lihat ni. Bapaknya kan. Tes satu guys. Nah, yang tambah lagi. Tiba. Ni kita dan review ha. Oh guys. Mantap guys. Apa mau main lawak tu tak nyamai? Mana lele tadi? Nyamai lawak tu. Tu main lawak lain nyamai dekat dunia. Mantap guys. Ni. Okay guys, video sampai kat sini aja. Jumpa di next video.